Sampai soft tu tak nak rapat tu, pasal susah, takut susah nak duduk tawaruk. Saya pergi surau di kat mana? Sarwin tu. JK dia mengadu kat saya. Dia kata Ustaz asyik tu cakap pasal soft rapat-rapat. Dia mahu kita komplain lah. Dia kata nak duduk macam mana? Tawaruk payah lah. Sibuk dia suruh dia. Menjaga soft lebih utama daripada menjaga duduk sebenarnya. Jadi kita kena rapatkan soft. Boleh duduk tawaruk, duduk. Tak boleh duduk iftirash. Itu juga sunnah Nabi. Kita kena faham lah. Waktu imam sekali-sekala kan tahiyat akhir duduk iftirash supaya makmum tahu ini juga duduk yang dibolehkan. Macam Nabi lah dan macam para sahabat lah. Tuan-tuan, Abu Bakar dengan Umar, dia tidak berkorban setiap tahun. Kita nak korban ni kan? Betul? Korban ni satu sunnah yang besar. Allah Ta'ala bersaksi dengan ayat dalam surah Al-Asr. Apa? Surah apa? Al-Kawthar. Allah Ta'ala sebut fasalli li rabbika wanhar. Satu ayat khusus untuk korban. Di samping ayat-ayat lain lah. Tapi hak ni yang menjadi rujukan utama dalam bab korban. Khusus sunnah yang betul-betul sunnah, walaupun dia tidak wajib. Tapi di sisi Imam Abu Hanifah wajib. Kalau kita ada duit lebih, Ustaz, wajib tak korban berdosa. Pasal Nabi ada sebut. Nabi kata man kana lahu sa'ah wa lam yudhi la yaqribanna masjidan. Nabi kata siapa yang ada duit lebih dia tak korban, jangan datang masjid kami. Nabi lakon. Betul Imam Abu Hanifah dia betul-betul berpegang dengan hadis ni. Ada juga ulama lain umpama Imam Ibn Hazm tak silap saya, dia kata wajib. Ada duit lebih lah. Tak ada lebih nak cakap apa? Ada lebih kan? Ada lebih. Wajib dia kata, kalau tak buat berdosa. Contoh. Jumhur kata sunnah lah. Dia sunnah, dia tidak wajib, tapi betul-betul ditekankan. Namun begitu Abu Bakar dan Umar, sekalipun benda ni betul-betul sunnah yang besar dalam agama, namun sekali-sekala dia tidak korban. Apa Sayyidina Umar buat? Duit korban yang nilainya sama, dia akan hadiah dan sedekahkan kepada pembantu-pembantunya. Bila orang tanya apa saya kau buat begini, dia kata aku nak tunjukkan bahawa korban ini tidak wajib. Dan begitu juga yang dilakukan oleh Abu Bakar As-Siddiq, mengikut kata-kata semua ulama. Sama lah. Nampak? Jadi benda-benda yang sunnah walaupun dia muakkad, kita dibolehkan juga tinggalkan sekali-sekala supaya dia ni tak nampak betul-betul wajib. Atas dasar nak mendidik lah. Macam tu. Boleh faham? Ada lagi banyak lah. Jadi korban fikul mu 11. Banyak. Saya nak ikut. Mazhab kita tak wajib lah. Ni saya sebut setengah pandangan ulama lain. Dia sebenarnya kalau kita ada duit lebih, korban lah. Ambil duit dari damping ada 5,000, tariklah 500 untuk korban. Sayang apa duit kan? Peribadi saya cenderung pada pandangan Imam Abu Hanifah yang mewajibkan kalau kita ada wang lebihan. Saya cenderung pandangan dia. Pasal kita tengok hujah dia tu kuat lah, yang kita suka lah, kan? Ada duit lebih, simpan wang apa, korban lah, sedekah lah. Saya malam tadi baru mesyuarat pasal korban. Sebelum kau mesyuarat, saya bagi tazkirah pasal konsep korban yang betul. Sebab biasa banyak berlaku ni masalah gitu lah. Kan? Dapat daging korban, lepas tu hantar balik kat kita. Pasal apa? Dapat daging tak elok. Apa Ustaz saya dapat daging urat ni? Hantar balik kat kita. Masya Allah. Niat nak makan daging, dia beli kat kedai ya. Betulkan niat kita korban, kita nak derma. Korban ni yang paling bagus lah tuan-tuan. Daging ni heran apa kita makan. Korban ni bukan kepada daging itu, dia lebih kepada derma, sedekah. Sebaik-baik korban ialah kita ambil sikit saja untuk makan keluarga kita dan kita sedekahkan. Sama ada pada fakir miskin ataupun kepada jiran-jiran kita. Tapi kita bagi orang. Allah Ta'ala sebut dalam Quran dua je. Dan Allah Ta'ala kata surah Al-Hajj, fakulu minha wa at'imu. Macam mana? Fakulu wa at'imu minha al-ba'is al-faqir. Allah Ta'ala kata makan, kemudian berikan kepada orang yang fakir. Nabi pula sebut, Nabi kata makan untuk kamu, kemudian untuk keluargamu, kemudian sedekahkan. Sama lah, tapi sikit je lah. Nak sedekah semua Ustaz, tapi boleh juga. Tapi kalau boleh ambillah sikit untuk kita rasa nikmat Tuhan.
Lepas tu lebih kita dia nak semua. Kalau boleh 1 bahagian semua dia nak. Kan? Padahal duduk simpanan peti je. Banyak kes saya perhati kita ni berdapat banyak orang bagi duit dan suruh korban kan. Dia simpanan peti banyak-banyak. Orang bagi kita korban. Hari ni ada 10 orang bagi kita korban. Kata apa sah aku tak bagi kat orang lain lagi? Tak pun macam orang dah hadiah kat aku kan. Aku nak bagi kat orang lain kan berdosa pula. Kita dapat banyak lagi korban. Orang hadiah kat kita itu dah jadi hak kita. Kita boleh hadiah kepada orang lain juga. Kita dapat 6 kilo, 10 kilo, kita 3 beranak aja. Berapa lama nak habis tu? Takkan hari nak makan daging. Simpan. Orang hadiah kat kita, bagi kat orang balik. Kalau kita dapat banyak lah. Sebab orang bukan tahu. Dia nak bagi kita, dia selidik dulu. Ustaz dapat berapa hari ni korban? 4 kilo dah hari ni. Tak payah. Dia tak selidik begitu, dia bagi je. Kita dapat banyak. Sedekah pada orang. Malah kalau kita nak jual pun sebenarnya boleh. Kalau kita memerlukan wang. Tak harap pun boleh. Tapi jangan pergi sana, pergi sini, dapat 10 kilo jual, nak ambil duit sesaja. Jangan buat begitu pula. Ini cerita dia kalau kita ada perlukan wang, kita boleh